Assalamualaikum kepada semua pejuang-pejuang jentera purba. Okay guys, selamat datang ke YouTube channel saya, Kero Speedster. Okay, hari ni saya akan buat satu video. Biasa anda semua tahu saya akan buat video berkenaan dengan modifikasi jentera pejuang. Betul. Tapi hari ni saya buat kelainan sikit. Saya akan ceritakan pengalaman saya sebab memandangkan bulan Ramadan Al-Mubarak. Jadi untuk kita buat motor agak penat, kan sebelah petang boleh lah. Hari ni saya berada di tempat kerja saya di U Boutique Hotel Teluk Intan. Okay, agak meriah kan belakang ni. Inilah set up untuk menyambut perayaan yang akan datang. Okay guys, berbalik kepada cerita tadi, saya akan kongsikan sedikit pengalaman saya. Pengalaman. Jadinya mungkin ada tertanya-tanya, apa pengalaman Carol ni nak buat video ni? Orang penat puasa semua, kan. Okay guys, hari ni saya akan ceritakan sikit berkenaan jentera-jentera pejuang yang amat popular sekarang. Okay, saya rasa anda semua tahu apa yang jentera yang popular sekarang kan. Saya rasanya anda cuba teka. Saya bagi tempoh 5 saat. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, mungkin ada yang teka, ada yang betul, dan ada yang teka, ada yang salah. Okay, jentera pejuang yang popular sekarang iaitu RAZ. Kan RAZ sekarang memang kita sebut, tanya budak-budak sekolah ke, sekolah, maksud saya sekolah menengah, kan lepasan SPM ke, semua tahu motor yang paling mahal sekali yang harga dia tak masuk akal iaitu RAZ. Jadinya sekarang saya akan ceritakan sikit pengalaman saya untuk mendapatkan sebuah RAZ. Okay guys, sekejap lagi dia sambung balik kan untuk okay, jadi dekat sini saya akan kongsikan pengalaman saya berkenaan dengan RAZ ni. Saya akan ceritakan sedikit. Okay, sebelum ni ada pejuang-pejuang lain yang bertanya pada saya, kan, bang, saya nak tanya bang, macam mana nak bawa motor masuk je bang? Jadinya saya pun bertanya dah kepada orang balik, WhatsApp ke, on call ke kan. Jadi saya tanya balik, nak bawa masuk macam mana tu, daripada Siam ke? Kan semua dia cakap nak bawa masuk barang daripada Sabah dan Sarawak ke Malaysia. Maksudnya motor sebiji. Biasa kalau kita ambil barang, blok ke, enjin ke, kita post je kan. Jadi sekarang ni dia nak post motor sebiji. Kan. Sebelum ni saya ada buat. Sebelum ni kan ada bawa masuk motor-motor yang biasa. Maksudnya macam 125, S5 ke, yang Sport ke, yang biasa-biasa, yang bukan fenomena lah, kan. Jadi kali ni saya akan kongsikan sedikit bagaimana nak bawa masuk RAZ ke Malaysia. Yelah, baru-baru ni tular ataupun viral video Abang Al akan bawa masuk 2 biji RAZ ke Malaysia. Jadi yelah, kita tahu netizen-netizen ni dia berkobar-kobar, akan tengok macam mana dia bawa masuk, kan, melalui kontena semua. Jadi dekat sini saya akan kongsikan sedikit pengalaman saya bagaimana nak bawa masuk motor daripada Sabah ataupun Sarawak ke Semenanjung. Kan, jadi dia pelbagai prosedur yang kita perlu lalui. Bukan setakat kita kena tahu kondisi motor, kan, owner motor hidup lagi ke tidak, nombor chassis motor, kan, macam-macam kita kena ambil tahu. Jadinya dekat sini saya akan kupas, potong, cabut, kan, satu persatu berkenaan bagaimana nak bawa masuk motor daripada Sabah atau Sarawak ke Malaysia. Tak kisahlah motor apa. Okey, first kali saya ceritakan macam mana saya nak bawa masuk RAZ ke Semenanjung ni. Dia bermula sebelum Ramadan lagi kan. Sebenarnya saya dah main RAZ daripada saya waktu habis sekolah, dah main RAZ sehingga umur sekarang pun hampir mencecah pangkal 4, kan. Tapi muka nampak muda sikit lah kan, tuan-tuan dan puan-puan semua. Okey, dekat sini
Sebelum ni saya ada deal dengan satu owner RZ ni lah, di Semenanjung. Jadinya dia meletakkan harga tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah. Okey, jadinya tapi biasalah RZ sekarang semua atas 10,000. Memang susah nak dapat bawah 5,000 dengan keadaan boleh tukar nama. Okey ya. Kalau tidak boleh tukar nama itu belakang cerita, itu mungkin bawah 10,000 boleh dapat. Okey. Jadi dekat sini saya dapat satu harga yang bolehlah bagi saya, dengan harga market yang sekarang ni, saya berjumpa dengan owner di luar Perak lah, sebab saya Teluk Intan Perak, di luar Perak lah. Jadi bila saya pergi, kita ada duit minyak, kena duit tol semua, kita berjumpa dengan satu owner ni. Di WhatsApp kita deal semua, hantar nombor chassis, nombor enjin, tengok body semua okey, tak ada masalah. Yelah, biasalah dalam gambar kan. Jadinya bila saya datang ke tempat tu, bila saya check semua, agak lain yang dalam WhatsApp tu. Kan saya dapati nombor enjin dah punch baru, nombor chassis bukan yang nombor original, tapi dia mention atas bawah nombor cantik, bukan punch baru. Jadi dekat sini saya rasa macam buang masa kan. Bukanlah saya nak cakap, mungkin dekat Semenanjung ni kebanyakannya dah menjadi satu trend tau. Kita beli motor siam, punch, lepas tu kita pakai. Itu bagi saya tak ada masalah kan. Kalau kita jujur dengan yang pembeli tu. Biasa saya ada Facebook kan, ada grup RZ lah, grup macam-macam grup lah. Ada yang jujur, ada yang scammer kan. Jadi yang jujur, okey, nombor body, nombor chassis body dengan enjin dah buat balik, dah punch baru, semua tak apa. Kalau jujur, ini tak jujur. Jadi dekat sini saya fikir macam mana saya nak dapat tanpa ragu-ragu lah kan nombor ori kan, dengan harga yang bagi saya atas 10k bawah 15, macam tu lah kan. Jadinya dekat sini saya ada seorang kenalan, ini cerita dia kan, intermission. Saya ada seorang kenalan main motor juga kan, sahabat saya lah yang berada di Sabah. Jadinya kami dah berurusan bertahun-tahun, jual beli barang-barang di Sabah, dan dia pun beli barang-barang di Semenanjung. Dan ramai kenalan saya di Sabah yang beli part-part Bele R ataupun part-part modifikasi, contohnya hantar potin dekat saya. Jadi dekat sini saya terdetik, saya fikir kita nak cuba try sebelah Borneo pula, sebelah Sabah Sarawak ke. Kalau boleh masuk Brunei, kita masuk pasaran Brunei kan. Lepas tu dia mengambil masa beberapa bulan untuk cari, sebabnya harga dekat sana setengah ada yang cakap rendah, setengah ada yang cakap mahal. Tapi bila saya cari balik dekat dalam Facebook, semua kebanyakannya harga lebih kurang sahaja kan. Mungkin kalau kita beli dalam kuantiti yang banyak, kita mungkin dapat murah kan. Mungkin seorang runner tu dia pergi cari-cari, mungkin dia dapat murah. Tapi bagi saya ni, saya membeli sebiji RZ untuk saya pakai, sebabnya dah saya tinggalkan dunia RZ ni agak lama. Memang ada sebiji di rumah kan, tapi itu untuk tujuan lain kan. Ini untuk tujuan lain. Okay guys, dekat sini saya berhubung dengan sahabat saya tu di Sabah, berurusan dengan dia, minta tolong dia carikan. Sebab Sabah ni kita tahu, dia Sabah ni bukan macam Perak ke Kedah, Perak ke Selangor. Dia ambil masa, dia punya daerah ke daerah tu ambil masa perjalanan yang jauh untuk mencari. Jadinya selepas beberapa bulan saya bertemu jodoh dengan sebuah RZ ni. Bila bertemu sebuah RZ ni, harga dia bagi agak masuk akal lah kan. Lepas tu bila saya dah ada berhubung, tapi ada halangan yang saya dapat. Maksudnya bila saya dah berurusan dengan tu, lepas tu sahabat saya ni bagi tahu nama motor, nama orang bukan Malaysia, nama orang Filipin. Dia tahu kan Sabah Sarawak dekat dengan Filipina. Jadinya saya pun agak kecewa lah memandangkan kita dah berkobar-kobar kan. Lepas tu macam
sekali tak boleh tukar nama. Kan, lepas tu pula saya agak kecewa lah. Jadi sahabat saya ni, saya pun jujur lah dengan dia, macam saya kecewa lah sikit kan. Jadinya dia cakap tak apa bang, dia akan cuba usahakan. Biasalah ayat-ayat Sabah ni, dia akan usahakan kan, dia akan usahakan untuk mencari lagi untuk saya. Okay, selang beberapa hari dia WhatsApp saya, dia bagi tahu dia dapat sebiji lagi RZ. Kan, jadi saya pun bersemangat lah kan. Masa tu sebelum bulan puasa lagi, saya kata tak apa, kan tengok macam mana, janji boleh tukar nama. Jadi dia pun check semua motor tu tak ada masalah. Lepas tu dia pun cakap dia akan pergi ke rumah owner untuk tanya lebih detail, akan untuk ambil video detail semua. Lepas tu kami pun berurusan. Jadi saya pun back lah dia duit untuk proses terus-terusnya. Okey, itu cerita saya bagaimana saya nak dapatkan RZ tersebut. Okey, jadi dekat sini anda mungkin tanya-tanya, okey, dah dapat RZ tu, apa yang perlu dilakukan? Apa yang perlu kita buat? Okey, dekat sini kita perlu mencari seorang runner tau. Runner ni dia untuk membawa motosikal tersebut ke Kota Kinabalu Port. Maksudnya KK Port lah, sana panggil KK Port lah. Dan mencari satu macam dia punya agensi untuk import barang-barang tersebut dalam kontena untuk hantar ke Semenanjung. Jadi dekat sini pelbagai skema dekat sini. Jadi nanti saya akan tunjukkan kan link, kan bagi link WhatsApp ke ataupun Facebook yang saya percayai, kan, dan saya dah guna khidmat dia untuk transport barang-barang ke sini. Jadi dekat sini kita perlukan 2 runner. Maksudnya first kali runner ambil motor daripada Sabah atau Sarawak bawa ke Kota Kinabalu. Nombor 2 daripada Kota Kinabalu tu bawa ke Semenanjung. Macam tu. Jadi dekat sini macam saya kena charge lebih kurang RM300. RM300 daripada tempat owner motor tu bawa ke Kota Kinabalu Port. Lepas tu daripada Kota Kinabalu bawa ke Semenanjung dicas sebanyak RM1,200. Jadinya total semua RM1,500 untuk harga pengepusan sahaja. Saya tak pastilah kalau anda semua boleh cari lagi murah. Kan biasanya mungkin dalam keadaan banyak kita dapat lagi murah. Macam saya ni, yelah, saya bukannya seller ataupun yang jual barang-barang motor yang jenis ekstrim, yang sekali pukal, sekali banyak. Saya ambil untuk kegunaan ataupun ambil untuk spare part, kan, untuk pakai sendiri ataupun jual untuk sikit-sikit untuk kawan-kawan. Jadinya daripada KK Port dia akan ambil masa beberapa minggu. Paling awal dalam 2 minggu, paling lewat dalam 1 bulan, 4 minggu. Jadi akan bawa daripada KK Port pergi ke Port Klang. Macam itulah kisah dia. Jadi untuk akan datang ni ataupun video seterusnya, saya akan tunjuk selepas ni ini saya dekat tempat kerja ni. Jadi saya akan edit balik satu video. Saya tunjukkan bagaimana saya ambil RZ tersebut daripada Port Klang. Saya Perak Teluk Intan akan pergi ke Port Klang dan saya akan ambil video tu. Saya akan tunjukkan anda sampailah saya bawa balik ke rumah. Okay guys, jangan lupa stay tune dan kita akan sambung video seterusnya. Okay, peace, bye.
Okay, Assalamualaikum semua. Okay, welcome back Carol Speedster channel YouTube. Dekat sini saya berada sekarang ni, berada di Port Klang. Port Klang, bahagian north ke south ke saya tak pastilah. Tapi tadi saya dah ikut location, saya ambil Lentera Purba ni, RZ. Tadi macam video saya sebelum ni, saya dah beritahu pengalaman saya, perjalanan saya ke sini. Kan dah boleh lihat di belakang ni, kan kontena-kontena. Jadi dekat dalam saya tidak boleh dibenarkan untuk membuat rakaman. Jadi saya terpaksa keluar dan buat rakaman di sini. Inilah ceritanya, pengalaman dan perjalanan untuk mengambil RZ di Borneo. Pelbagai dugaan dan rintangan, masa untuk menunggu kapal, menunggu ketibaan kapal dengan sini, lori keluar masuk, kan di bulan puasa. Okey guys, sampai di sinilah saya akan balik ke Teluk Intan. Perjalanan agak jauh lagi, beberapa jam. Okey, jangan lupa untuk like dengan subscribe YouTube channel saya, Carol Speedster, Speed Machine. Okey, Assalamualaikum. Let's go.